batasan pergaulan antara lelaki dan perempuan perlu dijaga. Kenapa tuan-tuan? Batasan pergaulan antara lelaki dan perempuan yang ajnabi, yakni yang tidak ada hubungan mahram, perlu dijaga kerana untuk elak daripada fitnah, untuk menutup segala apa pintu yang membawa kepada zina. Sedangkan Allah mengatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian dekati zina, yakni hendaklah ditutup segala pintu-pintu yang membawa kepada zina. Sedangkan berbual-bual antara lelaki perempuan yang bukan mahram, ini memang antara pintu yang boleh membawa kepada zina. Sedangkan ini semua perlu dielakkan. Nak kata bahawa syariat Islam bukan sahaja mengharamkan zina itu, malah mensyariatkan supaya ditutup segala apa pintu zina, termasuklah tegahan lelaki perempuan bertentang mata. Tak boleh. Ini termasuk dalam zina mata. Bertentang mata dengan perempuan yang bukan mahram. Boleh atau tidak? Haram. Kerana ini perempuan yang bukan mahram. Bagaimana dengan berbual-bual? Boleh dengan sekadarnya. Itu pun perempuan itu perlu menjaga. Jangan dilunakkan suara. Jangan suara mengandung ada suara yang lunak, manja-manja dan sebagainya. Ini haram. Perbualannya hendaklah sekadar keperluan, sekadar untuk menutup hajat saja. Sedangkan jika tidak ada keperluan, jangan berbual-bual. Kalau ada hajat pun jangan lebih-lebih. Ini semua bertujuan untuk menutup pintu fitnah, menjaga marwah, menutup jalan maksiat, menutup pintu-pintu zina.